bilik saya 3242002681. Hai, nama saya Nora Arfina Hidayah binti Nak Azril. Nombor matrik saya 324-2002-431. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Okey. Cuba teka cikgu buat apa hari ni? Buku. Okey, buku. Okey, so cikgu akan bagi soalan satu. Cikgu nak kamu suruh baca buku dulu, okey? Cikgu ada hal sikit nak buat. Okey, cikgu. Wah, Semua dapat buku yang sama je. Ya. sama lah, saya kata. Teka, okey. Kenapa awak dapat kata? Saya nak kata. Saya nak yang kata. Ya. Saya nak yang ni. Pastilah, kita tukarlah. Tak nak. Tukar, saya tak nak yang ni. Baca buku yang tu. Saya tak tukar, saya tak tahu ni Cikgu bagi yang ni. Nak buku ni. Bacalah buku tu. Kenapa ni? Baca buku. Benti, baca buku. Tengok dia. Jangan kacau orang, okey? Baca buku. Lompat si kata. Saya nak baca ni. Saya nak juga nak ni. Betty! Cikgu cakap apa? Tunggulah dulu Pinat baca. Kamu ni tak sabar-sabar kenapa? Tak faham bahasa ke? Kamu pun ada buku, semua orang ada buku. Kacau je orang lain nak belajar lah. Kenapalah aku tinggikan suara dekat anak murid aku tadi? Betty, kenapa ni? Kenapa nak baca? Buku tu ada haiwan. Saya punya tak ada. Tapi kan cikgu kata awak kena tunggu Pinat habis baca dulu, baru awak boleh baca. Tapi dia orang semua dapat sama. Tak apalah, Betty. Cikgu dah minta maaf tau. Tadi cikgu tertinggikan suara dekat awak. Cikgu geraklah sebab awak buat bising dalam kelas. Awak kacau murid-murid yang lain tengah belajar. Cikgu minta maaf, okey? Okey, cikgu. Saya minta maaf juga. Okey. Nak, saya dah baca. Terima kasih, Bina. Sama-sama nak. Yeay. Okey, jom. Tak. Okey, jom nyanyi. 2, 3. Lompat si kata, lompat, lompat. Lompatlah tinggi, tinggi, tinggi. Cikgu tengok ni. Wah, cantiknya Akila punya. Akila lukis apa? Bunga. Bunga. Lukis lagi. Sebab cikgu tengok. Cantiklah Akila. Cikgu bangga dengan Akila. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu tengok ni, saya pun lukis bunga. Cantik tak? Oh, ya ke? Sekejap cikgu tengok Akila dulu. Okey. Cikgu macam mana nak warna ni? Ya? Cikgu. Sekejap Cikgu tengok Akila dulu tau. Ya. Kenapa cikgu macam tak layan kita je tadi? Itulah, saya perasan juga. Kita pun buat kerja juga, kita pun lukis juga. Kita pun lukis cantik kan? Nana, Rina, kenapa muka macam sedih je ni? Tadilah cikgu, kita orang tengok cikgu macam lebihkan Kila je daripada kita orang. Itulah, kami rasa tak dihargai. Sedih tau. Bukan macam tu, cikgu sayang semua. Cikgu layan semua sama rata je. Cikgu tak ada pun nak pilih kasih semua. Okey cikgu. Di sini cikgu tengok lukisan semua. Cantik tak cikgu? Cantik kan? Wah, cantik Ini bunga lah. tulips. Cikgu minta maaf tau. Cikgu sayang semua. Okey cikgu. Tengok. Saya pun. Cikgu sayang semua. Wow. Cantik. Ni, lukis ni. Ini mesti paling cantik kan? Cantik-cantik. Semua cantik.
Video ini menunjukkan satu situasi di dalam kelas apabila seorang guru meninggikan suara kepada kanak-kanak yang mengganggu rakannya semasa aktiviti membaca berjalan. Tindakan ini menyebabkan kanak-kanak tersebut berasa takut dan suasana kelas menjadi tegang. Melalui ilakonan saya ini, kita dapat lihat bahawa betapa pentingnya seorang guru itu mengawal emosi dan menggunakan komunikasi yang beretika supaya dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan selamat untuk kanak-kanak. Situasi ini menunjukkan seorang guru yang secara tidak sedar memilih kasih dengan memberi lebih perhatian kepada seorang murid yang pandai, menyebabkan murid lain berasa tersisih dan tidak dihargai. Sikap ini memberi kesan negatif terhadap emosi dan keyakinan murid. Jadi, bila guru menyedari kesilapannya, guru memohon maaf dan berjanji untuk berlaku adil.